Bukan mudah menghiburkan orang lain walaupun bergelar artis popular. Silap percaturan, cacian diterima hingga ada yang terasa hati akibat kritikan dan kecaman. Siapakah mereka? Dalam video kali ini, 10 artis turut dikecam gara-gara menyanyi sumbang. Penyanyi, pelakon dan penulis lagu ini mula meraih perhatian ramai pada usia muda bukan sahaja kerana bakat seninya, malah wajah kacukan Melayu Arabnya juga menjadi tumpuan. Let me see you laugh, let your worries go away and never come again. Popularitinya melonjak selepas lagu-lagunya mendapat sambutan luar biasa. Namun, di sebalik kejayaan tersebut, Asad pernah berdepan detik suka apabila dikecam teruk gara-gara nyanyiannya sumbang ketika sesi rakaman sebuah rancangan TV di Indonesia pada tahun 2017. Walaupun begitu, dia ada alasan tersendiri di mana dia memberitahu yang rakaman itu dijalankan pada waktu pagi dan kebiasaannya vokal pada waktu pagi ini kurang memuaskan. Malah, dia turut memohon maaf sekiranya nyanyiannya itu telah memalukan rakyat Malaysia. Kamu tapi tidak hati, kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau katakanlah sekarang bahwa semakin hangat baginya. Pertama, letak jantungku seakan ikut arama, karena terlena oleh pesona alun kopi dangdut. Yeah. Siapa je tidak kenal dengan penyanyi Nabila Razali yang namanya mula meraih perhatian menerusi lagu popularnya seperti Bila aku tak sempurna, engkau bisikanku yang paling sempurna. Itulah lagu yang dinyanyikan semula secara langsung pada malam anugerah juara lagu pada tahun 2021. Namun, persembahan itu menjadi perhatian ramai kerana ada bahagian vokalnya sumbang dan video persembahan tersebut menjadi tular. Sehingga kan, ada yang menghina kredibilitinya sebagai penyanyi sedangkan dia sudah cuba memberikan yang terbaik untuk menghiburkan orang ramai. Namun begitu, penyanyi kelahiran Akademi Fantasia ini sudah lali dengan kecaman yang diterimanya dan menurutnya sebagai penyanyi, bukan mudah untuk puaskan hati semua orang memandangkan dia masih dalam proses belajar selain kurang mendapat rehat yang mencukupi. Bila ku tak sempurna, engkau bisikanku yang paling sempurna di matamu. Hanya sesangku maaf, kerana kau pun terluka. Cintaku hanya meluap. Pasti ramai yang kenal dengan Nuha Bahrin yang suaranya pernah menjadi perhatian ramai ketika menyertai program realiti nyanyian iaitu Vokal Mania pada tahun 2020. Hello, saya Nuha Bahrin. Jangan lupa saksikan persembahan battle kami dalam Vokal Mania di TV3. Namun, beliau mendapat kritikan dan kecaman netizen apabila menyanyikan lagu Kekasih Awal dan Akhir dengan sumbang. Tidak cukup sekadar itu, ada yang menjadikannya bahan sindiran dengan mengikuti cara nyanyiannya sekaligus menjadikan isu itu semakin tular di media sosial. Menurutnya, beliau sendiri bersetuju dengan pendapat orang ramai yang beliau telah merosakkan lagu tersebut kerana terlalu gemetar ketika di atas pentas. Malah, beliau mengatakan sepanjang sesi latihan sebelum persembahan pentas, semuanya berjalan dengan lancar. Namun, situasinya berubah sama sekali ketika persembahan sebenar berlangsung. Aku yang satu,
indahnya dunia ini kita yang punya. Pasti ramai mengenali Fazura yang menjadi antara wajah popular industri hiburan tanah air dan merupakan pelakon wanita paling berjaya. Korang tak tahu macam mana. Anjir rindukan korang semua. Selain berlakon, beliau juga aktif dalam bidang nyanyian. Namun, nyanyiannya dihentam teruk ketika mempromosikan lagu terbarunya di sebuah program di Indonesia pada tahun 2024. Lagu itu adalah lagu duet dengan bekas suaminya iaitu Fatah Amin yang direkam sebelum mereka bercerai dan apabila dinyanyikan secara solo mungkin agak sukar untuk dibawakan. Namun, Fazura sekali lagi menjadi bualan hangat selepas menyanyikan lagu rayanya sehingga ramai yang memberikan pandangan bahawa Fazura sepatutnya lebih fokus kepada bidang lakonan. Sampai apapun yang terjadi, hanya kau yang ada bersamaku. Betapa kuatnya cinta. Sembang, sembang, raya pumpang-pumpang, tak cukup masa sampai petang. Berhati-hatilah bila berkata Dato' Amy Search merupakan antara legenda muzik rock Malaysia dan namanya tidak pernah luput ditelan zaman. Penyanyi legenda ini pernah dikecam apabila ramai mendakwa penyanyi itu gagal membawakan karya tersebut dengan baik ketika beliau menyanyikan lagu Pawana di konsert sesi simfoni pada tahun 2024. Difahamkan ianya berlaku disebabkan oleh faktor usia yang mana vokalnya mungkin kurang baik jika dibandingkan ketika beliau masa muda. Namun, beliau kekal tenang menghadapi kritikan tersebut dan mengakui tidak membaca semua komen yang ditulis oleh netizen selain menganggap kecaman adalah perkara lumrah sebagai anak seni. Nama Jana Nik tidak asing lagi kerana merupakan seorang pelakon dan juga penyanyi sehingga diisytihar bintang paling popular. Terima kasih semua yang mengundi. Terima kasih Jana Nika. I love you guys so much. Thank you Allah. Alhamdulillah. Walaupun menjadi pelakon popular, Jana turut mencuba bidang nyanyian kerana minat dan sebahagian daripada kejayaannya sebagai penghibur. Namun, pada tahun 2018, beliau pernah dikritik dengan teruk hingga ada yang melaburkan nyanyiannya ke laut. Ia berlaku ketika sesi siaran langsung dalam satu anugerah drama festival Kuala Lumpur. Ramai yang bersetuju yang suara Jana agak sumbang dan lebih baik dia berhenti menyanyi. Dalam erti kata lain, tiada bakat untuk bergelar penyanyi dan bermacam-macam lagi tuhmahan yang dilemparkan padanya untuk nyanyiannya pada malam itu. sebentar saja dapat aku melihat senyummu, cukup membuat hatiku rasa bahagia. Suara sumbang, lagu tak kena, tapi kau buat single lah macam mana? Kalau macam tu saya pilih dia penyamah. Nama pelakon dan usahawan sensasi, Iqbal Zulkifli, menjadi sebutan ramai dan dikenali dengan pelbagai isu panas. Saya kena cerita ajar macam ni. Okey, aku kaya, aku tak nak duit orang. Macam tu. Saya akan jaga anak kita.
Iqbal juga pernah mencuba nasib sebagai penyanyi. Namun begitu, namanya pernah dikecam ketika menjadi peserta dalam sebuah program Big Stage pada tahun 2020 dan ramai yang mempertikaikan kelayakannya menjadi peserta program yang mengangkat penyanyi yang baru muncul atau BBNU itu. Malah, beliau juga turut menjadi peserta pertama yang tersingkir dari program itu. Selepas nyanyiannya dikatakan berterabur, selain juri berpendapat, beliau sememangnya tidak dikurniakan bakat dalam bidang nyanyian. Walaupun dikecam, Iqbal tetap bergelar penyanyi dengan mengeluarkan beberapa singlenya sendiri seperti Hujan dan Undur Diri. Sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri. Mengatakan kamu, Iqbal, tak layak berada dalam bisnis. Ya Allah! Alhamdulillah Presiden. Aduh, tak boleh pengah-pengah gini kat customer bang. Tak bongah tak mari customer duk huyung haya. Molek penggar pala tu. Lebih tekok. Apa ayah nak main gini kan? Sharifah Zarina merupakan seorang penyanyi yang dikenali dengan lagu popular seperti Kata-katamu hanya mimpi di siang hari. Walau bagaimanapun, pada tahun 2023 Sharifah Zarina pernah dihentam teruk oleh warganet ketika menyampaikan lagu popular Indonesia iaitu Dawai semasa program siaran langsung di sebuah stesen TV tempatan. Beliau memberitahu itu adalah persembahan pertamanya selepas menyepi kerana tiada tawaran sejak tahun 2021 dan sudah membuat latihan bersama dengan seorang guru vokal. Menurutnya lagi, nyanyiannya tidaklah seteruk seperti apa yang diperkatakan, tetapi ramai penonton di auditorium suka dengan nyanyiannya itu, mungkin di kaca TV dengar lain, tetapi di pentas kedengaran lain. Siapa je tidak kenal dengan Dato' Alif Shukri, seorang lagi usahawan kontroversi yang terjun ke dunia nyanyian. Namun, langkah tersebut turut mengundang pelbagai reaksi apabila Dato' Alif Shukri tidak terlepas daripada kecaman netizen. Biarpun berkali-kali dihentam dan dikritik hebat, beliau tetap tidak pernah serik untuk menggelarkan dirinya sebagai seorang penyanyi. Malah, Alif Shukri pernah bengang selepas suaranya dikritik sehingga disamakan dengan katak. Sehubungan itu, rata-rata netizen berpendapat yang bidang nyanyian ini tidak sesuai untuknya dan lebih baik memberi tumpuan kepada perniagaan sahaja. Pagi indah sudah menjelma kunjung tiba riang suasana satu Syawal. Go. Ni tak dapat lagi lah macam ni atas chorus ni. Pak ini dah fokus saya pada tinggi dah bang. Tak, masalah itu tak sumbang ni, tak sampai ni. Suara tak sedap. Macam mana nyanyi ni? Apa janganlah macam tu bahasa dengan saya. Sebagai sebuah kumpulan muzik wanita tempatan, pernah meraih perhatian peminat dengan lagu hit seperti Malam anda berat keringat dikacau kecohnya sini sana hari raya. pada tahun 2024. Kumpulan yang bernama The Gadis ini menjadi salah satu kumpulan yang diundang untuk menghiburkan orang ramai menerusi acara anugerah untuk sebuah program TV secara langsung.
Namun, di sebalik persembahan itu, kumpulan ini teruk dikritik gara-gara lagu nyanyian mereka sumbang sehingga ada yang mengatakan mereka menyanyi seperti berkaraoke dalam jamban. Kelemahan dalam nyanyian mereka turut diakui sendiri oleh guru vokalnya dan selepas dari insiden itu, mereka sudah mula untuk memantapkan kembali vokal masing-masing dan keluar dengan lagu terbaru walaupun insiden itu masih diingati ramai. Jangankan gunung Fujiama, puncak Himalaya, ku ikut kamu. Jangankan ke Kamboja, ke Ethiopia, ku ikut kamu. Sumbang berjemaah Masa training rehearsal 1 week before tu memang kita training je, everything okay. Ada yang teruk sampai kata suara tak sedap boleh pergi Are you really want us to go? Pasal sumbang je nak kena kait dengan bunuh diri, why? But tak kisah korang nak cakap pasal suara ke apa, we don't mind at all. Bersujud lalu aku meminta. Jika ada lagi artis yang pernah teruk dikecam gara-gara menyanyi sumbang, sila komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.